Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan ni, masakan saya selalu basi. Okey, sebelum saya bagi jawapan, saya harap anda dapat like, share, komen dan save dan juga sebagai favorite. Okey, jawapan untuk masakan saya selalu basi ni maksudnya makanan tu telah diganggu oleh iblis lah maksudnya. Iblis sama ada dua jenis yang selalu mengganggu. Pertamanya pelesit. Dalam rumah tu ada pelesit tua kebiasaan. Pelesit tua dia buat macam mana? Dia pergi ambil jari dia yang kotor tajam tu, dia masuk dalam tu. Cukup masuk prap. Duduk sekejap nanti dia jadi basi. Sama juga hantu raya pun sama. Dia boleh buat benda macam tu juga. Dia celup tangan dia, terus jadi rosaklah makanan tu. Padahal kita baru je masak pagi, tengah hari dah basi. Ataupun masak pun 1 jam basi. Banyak berlaku. Sama juga di kedai-kedai makan. Kalau ada jenis nasi bungkus yang tinggal, baru je pergi letak nasi lemak panas-panas pagi kan, buka tu basi. Okey, cara nak atasi dia. Cara nak atasi, macam kita terus buat pendinding dan halau iblis tu. Kalau boleh kat rumah kita lagi senang, kita beli lada hitam yang banyak-banyak tu, ambil buat solat hajat. Kan? Rakaat pertama Fatihah, baca ayat kursi. Rakaat kedua baca Fatihah dengan qul huwallah. Sekali pun cukup dah. Kan, minta Allah benda tu sebagai syifa kan. Okey, jadi ambil lada hitam tu, balik dekat penjuru dalam rumah. Kalau tak mau buat solat hajat, ambil tu baca ayat kursi tak apa. 1 kali, Fatihah, 3 qul, insya-Allah cukup dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.